Durian, banyak durian. Durian. Semua pot durian ni. Bilik dekat Hulu Hijau. Tak banyak. Tak dulu. Air terjun geng, air terjun. Apa kat ni? Tu Alisha. Tu ada simbol nama tu. Pergi ambil. Ambil dek. Nampak tak? Itu depan tu. Ha tu. Ha tu. Tengok yang baru tak tangkai dah. Yang tu kot. Tak tangkai baru kan. Ha, yang tu lah. Ni depan ni. Ni, tu dua tu. Tu. Saya tengok saya jatuh mana. Apa dah. Buluh ni tak boleh, buluh nipis tu. Macam kat buluh ni nipis. Tu. Dek, ambil dek. Kena pakai cakok. Cakok senang. Itu daun. Itu. Dek, ambil dek. Jenuh nak makan. Cakok. Mana jatuh semua dah rosak dah. Tu kat daun tu. Tu. Tengok banyak dah rosak-rosak semua jatuh semua. Cuba tak ambil. Tu rosak dah. Jarang tu. Banyak kan. Pangan kami. Assalamualaikum, selamat kembali ke Umar Zakdos. Hari ni kami kat kebun lagi. Misi hari ni macam biasa, nak bakar sampah sikit. Lepas tu nak korek sungai sikit, bersihkan sungai. Dan nak tebang sikit pokok-pokok yang besar-besar kat kawasan ni dengan yang mana yang sempat lah.
Sebelum tu saya nak buat portable toilet satu kat tepi ni, temporary. Okey, jom. Badi ni isi air. Isi air letak dalam ni. Okey. Siap dah. Tandas sementara. Okey, siap. Okey geng, nak isi minyak sensor dulu. Okay geng, tak boleh start pula mesin. So check plug sat tengok. Nampak macam basah minyak naik ni. Lebih tuti ke apa tak tahu.
Sensor tak hidup pula kan. Dugaan. So kena ubah plan lah. Nak buat apa tak tahu. Nak buat apa? Gemah lah. Nak buat apa? Empangan kat sungai pun Guni bawa ke betai pula lupa beli. Tinggal balance hari tu 3 kan. Tinggal 3 balance. So tak boleh buat juga. Mesin rumput pun tak bawa. Ini chainsaw ni sebab rasa lama tak start kot. Kena check tengok dia punya carburetor ke apa ke. Mungkin dah tersumbat ke. Tak apalah. Tak lagi tengok apa boleh buat. Boleh bakar sampah tu kot. Cuaca pun panas elok lagi. Bakar sampah sikit. Kayu-kayu mana ni yang boleh sapu-sapu. Sungai tu nanti tengok lah. Yang mana boleh korek tebing-tebing bagi tinggi sikit. Okey lah, apa-apa saya update. Sedih. Basah tu bang. Panggil. Nak tu buang jantung pisang. Nak ambil jantung pisang. Ada satu lagi. Dia kembar. Pisang kembar. Oh. Yo. Boleh buat ulam. Deru angin membisik pelan, nyanyian unggas, irama hutan. Sungai berbisik, mengalir pasti. Semesta menari, tak ada janji. Umar outdoors,
Di sini cerita bermula, api menyala, kisah pun nyata. Umasa Outdoors, tempat memori hidup semula. Jejak kaki di tanah basah, aroma pinus, rindu mereka. Di bawah langit, tenda berdiri, dunia tenang, hati tak lari. Bintang berkelip, gelap tak sunyi, cerita tertawa, malam tak henti. Damai ini tak pernah pudar. Umasa Outdoors memeluk jiwa yang lapar. Umasa Outdoors, di sini cerita bermula, api menyala, kisah pun nyata. Umasa Outdoors, tempat memori hidup semula. Jejak kaki di tanah basah, aroma pinus, rindu mereka. Di bawah langit, tenda berdiri, dunia tenang, hati tak lari. Bintang berkelip, gelap tak sunyi, cerita tertawa, malam tak henti. Damai ini tak pernah pudar. Umasa Outdoors memeluk jiwa yang lapar. Umasa Outdoors. Ada apa cacing tu bang? Okay geng, tahu tak ni apa dia? Kau tahu tolong komen Cacing lah bang? Hah? Kau cacing eh? Ih, pacet. Tuh. Siapa tahu? Tak bahaya ke? Ih, pacet kot bang. Kan. Ular ni. Bisa siapa? Dia tak ada bisa ke? Dia dah tak balik. Blind snake kot kalau tak silap. Google. Okay. Siapa tahu tolong komen Nak tak kena? Tak, kat jumpa kedai air kan. Oh. Tuh. Nampak tak? Nampak. Bang, kita balik pokok ni bang. Ni pokok apa bang? Bedak Ha? Kiri kanan. Sebelah sabit, sebelah pagar. Bila mesin tak boleh berfungsi, kita gunalah tenaga kudrat manual. Sebab nanti kita tak jalan.
Ha. Kita cuba. Akhirnya dengan kekuatan tenaga. habis tenaga. Tak ada energi dah. Try lah start. Mana tahu boleh guna ke? Siap dah. Lepas situ sikit. Dah sana sikit. Chainsaw tak boleh start. So pakai manual saja. Sekarang ni kan nak rehat tak, minum air. Jumpa lagi. Bye. Deru angin membisik pelan, nyanyian unggas, irama hutan. Sungai berbisik, mengalir pasti. Semesta menari, tak ada janji. Umasa outdoors, di sini cerita bermula. Api menyala, kisah pun nyata. Umasa outdoors, tempat memori hidup semula. Jejak kaki di tanah basah, aroma pinus, rindu mereka. Di bawah langit, tenda berdiri. Dunia tenang, hati tak lari. Bintang berkeliling, gelap tak sunyi. Cerita tertawa, malam tak henti. Damai ini tak pernah pudar. Umasa outdoors memeluk jiwa yang lapar. Umasa outdoors, di sini cerita bermula. Api menyala, kisah pun nyata. Umasa outdoors, tempat memori hidup semula. Jejak kaki di tanah basah, aroma pinus, rindu mereka. Di bawah langit, tenda berdiri. Dunia tenang,
hati tak lari. Bintang berkelip, gelap tak sunyi, cerita tertawa, malam tak henti. Damai ini tak pernah pudar. Umaza Outdoors memeluk jiwa yang lapar. Umaza Outdoors, di sini cerita bermula, api menyala, kisah pun nyata. Umaza Outdoors, tempat memori hidup semula. Itulah dia nak buat. Tak boleh nak usung balik. Satu kali pergi, satu kali nak bawa kasut. Tinggal terus kat sini. Kan? Nak bagi air lalu tengah. Di tepi tak kena hakisan sangat. Kau tak duduk mengakis kat tepi. Sama dia. Terima kasih Mak Ndak bagi kami durian lagi. Jangan Syah, okey. Sat nak pepek durian jap. Hari ni makan durian saja. Okeylah geng, itu sajalah video untuk kali ni. Settle dah kerja kami. Hari ni plan asal dia nak potong pokok, tapi sensor pula rosak pasal plug kot tu. Jadi kena buat secara manual lah. Yang ni pun sempat bakar sikit je, sebab kayu masih lembab. Yang lain-lain korek-korek sungai sikit, clear sungai. Okey dah ni. Boleh lah nak mandi, rendam-rendam, celup kaki ni. Satu kami letak guni, tambah lagi 2 situ. Malah nak bagi tinggi-tinggi sangat lah, biarlah. Nanti lagi sekali kami datang baru kita tengok balik macam mana plan akan datang. Okeylah, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe Umaza Outdoors. Assalamualaikum.
angin membisik pelan, nyanyian unggas